kita tak marah staff. Yelah. Kita tegur je sebab Kenapa tak dia perform? masih belajar kan. Betul. Dan company kita pun masih baru. Hai, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kerjaya bersama Wiki Carey. Hari ni kita ada tetamu jemputan sebagai marketing business owner. So, kita pun tak tahu apa sebenarnya marketing business owner ni, job dia apa yang dia buat sebenarnya. So, jom kita start. Okay, macam mana nak uruskan klien dengan kempen dengan tim tu dalam masa serentak? Kita akan bagi idea sebab kita tak banyak staff, kita ada 3 orang je. Betul. Contohlah ada satu staff saya yang handle satu company. Okey. Jadi saya akan bagi idea dan saya akan minta dia fikirkan macam mana, brainstorm dulu. Supaya benda tu boleh convert lah kan. Jadi dia akan bagi tahu, dia akan propose dekat kita balik dan kalau kita setuju dia boleh proceed. Okey, faham. Dia tak makan lagi ni sebenarnya. Ya ke? Daripada pagi tak makan lagi. Kenapa tak sebelum makan dulu? Memang rushing sebenarnya. Oh, kiranya ni daripada kiranya ada kerja ke hari ni? Betul. Oh, Kita site visit apa semua. Lepas tu yalah. Sebenarnya dah 4 minggu ni kita ni kalau nak masuk kamu tak apa. Kalau nak masuk boleh, nanti saya adjust lah. Sebenarnya dalam kita ada set up satu YouTube channel, which is sebenarnya YouTube tu dah lama, YouTube saya lah, under company. Tapi kita nak try buat something content yang macam like punya vibe. Okey, yang like diorang construction ataupun kerja-kerja gila kan. Tapi with low budget lah kan. Okay. Kita ada satu projek dah. Ini episod yang kedua lah. So far kita dah 4 minggu dekat site tu. Which is kita convert rumah buat jadi bilik banyak-banyak. So dalam apa kos tu? itu kita budget dalam 5 ke 7 ribu, 10,000 ke? 5 ke 7 ribu sahaja. Dan dalam masa yang sama, saya bukan nak blast nama saya. Saya nak try blast nama dia. Dia one of saya punya staff lah. Umur berapa? 18. Baru habis sekolah. Muda, okey. Tapi dah buat lah konten apa semua? Dah. Sebenarnya ni dari awal bulan 5 tu hari. Okey. Barulah. Ni kita break untuk raya kan. Kita betul. break sekejap untuk raya, lepas tu nanti lepas raya kita sambung balik. Untuk part yang ketiga. So far part yang kedua dah siap dan ready to upload je. Okey, faham. So sekarang view dah berapa? YouTube memang susah. YouTube memang susah. Subscriber pun susah nak naik. Costing kita. Yang ni kita tak blast ads, kita tak push ad, kita memang nak try cari yang natural, yang se-organic yang boleh lah. Betul. So far kita dapat dalam 200 view untuk part yang pertama tu. Tapi tinggi jugalah untuk yang baru nak naik sebenarnya. Tapi sebenarnya YouTube tu dah berapa tahun? Dah 8 tahun, 7 tahun dah. Saya buat dalam tu kita ada short film, kita ada music video. Memang lari-lari lah dia punya niche kan. So mungkin ni video yang first, mungkin lah traffic YouTube ni tak berapa nak nampak kan. Mungkin video yang kedua nanti dia dah boleh nampak ke macam mana lah. Tapi untuk saya buat YouTube juga, post YouTube lah untuk company punya. Sebenarnya short video dia orang lagi laju naik daripada yang biasa video. Susah. Apa namanya? Penyumbang terbanyak views kita dekat kita punya YouTube channel kan, which is daripada short. Betul. Sepanjang 6 tahun jap, 2016 akaun TikTok tu kan, akaun YouTube tu kan, channel tu. Sepanjang daripada 2016 tu sampai sebelum YouTube short ada, views baru 100,000. Betul. Untuk total view. Ada lebih kurang dalam 400 video saya dah post kan. Tapi sejak ada short dia, saya buat short ada dalam tambah lagi 100,000. Dan saya stop sebab YouTube short ni dia tak berapa friendly. Untuk kita manage tu macam tak berapa friendly. Sebab tu tak banyak sangat orang tengok YouTube short. Budak-budak banyak lah. Yelah, betul. Dia orang je yang selalu tengok telefon kan. Sebab orang tua dia orang banyak tengok podcast apa kan, video Ceramah ke. betul. Tengok ceramah ke kan. Kalau untuk YouTube short ni memang budak-budak je lah. Betul. So kiranya every month Daniel akan go through balik konten ni dapat naik ke tak macam tu ke? Every day. Every day. Kita tak marah staff. Yelah. Kita tegur je sebab
Kenapa masih, tak perform? masih belajar kan. Dan Betul. company kita pun masih baru. Melainkan kita dah sendirian berhad memang kena marah. Betul. Sebab kita kena capai Target. target. Kena capai target kan. Cumanya saya pesan satu je lah. Kau rajin, kita makan banyak lah. Betul. Kalau kau malas, kita tak makan lah. Betul, betul. Sebab kita sama-sama ibarat macam kita satu family je. Sebab kita satu small team kan. Betul. Ada, okay, dalam bagi Daniel dah nampak lagi 5 tahun Daniel nak jadi apa? Nak pergi ke mana pula? Dah buat bisnes ni, lagi 5 tahun, apa pula Daniel nak buat? Lagi 5 tahun saya target kita dah sendirian berhad. Kisahlah. Dan dalam masa 5 tahun mungkin kita nak buat konten yang kita boleh travel satu dunia. Uish, best tu. Macam tu lah. Best tu. Itulah target kita. Okay juga, sebenarnya content travel ni sebenarnya orang lagi suka tengok tau. Kalau personally saya memang suka tengok content travel. Sebab orang nak tengok tempat kan. Diorang mungkin tak ada kemampuan untuk pergi. So diorang tengok kita punya video. Dan sumber inspirasi kita daripada Isa lah. Kita nak sangat dapat buat konten macam tu, tapi bukan tiru dia, tapi mungkin kita ada style kita sendiri. Betul. Kita jadikan dia sebagai inspirasi dengan pembakar semangat kita lah. Kalau sebagai dari apa yang saya tahu, dia memang start dari zero. Dia memang start dari macam kita lah cerita kan. Dan so far dia dah 6 ke 7 tahun dia make it, dia berjaya. Betul. Tapi sebenarnya kan, to be honest lah, nanti saya lagi suka tengok, bukanlah saya tak tengok semua konten macam tu lah. Maksudnya tapi saya bila tengok dekat short-short video kat TikTok, saya lebih pilih konten dia daripada saya macam dia punya konten tu lagi more better satu hal, lagi satu friendly. Tapi friendly untuk semua golongan umum. Betul. Tapi kalau yang lagi budak-budak tengok, betul, tapi benda yang tak elok. Betul. Macam konten best tau benda tu. Bagi saya macam budak-budak sekarang tak boleh. Memang menggalakkan budak-budak kecil. Ya. Kau dah tua pun kau buat macam tu. Budak-budak lagi lah. Diorang tak ada pemikiran yang ni kan. So memang sebenarnya bagus lah. Sebab dia buat konten yang macam, one of the video saya ada tengok macam dia buat rumah kayu macam tu. Itu okey lah, okey untuk kita macam bagi idea untuk orang buat rumah ke, survival skill ke, betul tak? Daripada yang tu ya betul. Tak boleh lah macam tu kan. Betul. Memang sepanjang hidup saya last tengok yang tu lah yang paling lama kan. Yang kan. Dia buat short. Lepas tu bila dia dah start buat konten-konten yang dekat dalam studio dia, memang saya dah tak tengok langsung. Saya pun pelik macam mana orang boleh tengok. Tapi pernah kita try search kan nama dia kan. Baru post 10 minit, 20 minit dah 500k view. Ya. Power je dia ni kan. Sebab tapi saya rasa kebanyakannya budak-budak lah. Diorang lagi excited nak tengok benda-benda macam tu. Satu budak-budak je yang consume banyak masa dekat depan phone. Betul. Berbanding orang-orang tua. Kalau nak diikutkan, saya pun tak banyak masa nak tengok telefon nak untuk personal life. Saya tengok telefon either nak check benda-benda kerja lah. Dah balik rumah tidur je. Dah tak ada fikir dah. Itu pun kalau dapat tidur. Ya betul. Kadang-kadang kalau kerja tak siap, kerja-kerja yang dekat office tak siap, kita tidur, kita tutup mata kan. Kita tengah membayangkan, tengah fikir. Kita tengah berfikir, besok macam gini aku nak kena edit. Macam gini aku nak kena edit. Buka-buka mata balik, dah pukul 4 pagi ya. Yalah. Sebab kiranya dia macam tidur sekejap je. Kalau dapat deep sleep tu betul-betul bersyukur. Betul. Terus terlupa semua benda kan. Macam malam tadi kita buat kerja kat office sampai pukul 4 pagi. Lepas tu pukul 6 dah bangun balik. Itu sampai sekarang. Itu tadi bawa drive tadi. Boleh jatuh. Daripada Skincan ni. Daripada Skincan. Faham. Ya betul juga, sebenarnya memang kalau konten pun memang kena buat konten yang bagus lah. Untuk sebenarnya banyak budak-budak tengok. Tapi dekat YouTube kan ada macam yang under 18 apa semua tu kan. Saya tak menjamin pun kan konten-konten yang macam tu kan. Tak. Sebabnya kalau kita letak yang set untuk under 18 ke, under 18 ke ataupun atas 18 ke, budak-budak bukan tengok dekat phone diorang sendiri. Betul. Kadang phone mak bapak, phone kakak, phone abang. Dan lagi satu, kalau macam diorang guna telefon diorang pun, diorang dah mesti dah set lah under under 18. Itu pun kalau parent aware. Betul.
bahayalah sebab budak-budak sekarang pun banyak tengok telefon. Tapi sebenarnya nak dapat crowd pun daripada diorang juga kan. Betul. Sebab apa? Pandangan saya lah as orang marketing kan. Kita orang yang baru ataupun content creator yang baru, memang target audience kita bawah daripada umur kita. Betul. Sebab apa? Contoh. Sekarang kita dah terkenal. Dan kita mungkin akan terkenal lagi 10 tahun. Kalau kita dapat target orang yang umur 60 tahun, orang yang umur 60 tahun saja yang tengok, mungkin lagi 10 tahun orang yang 60 tahun tu dah tak ada. Betul. Jadi kita kena target budak-budak bawah umur kita. Supaya mungkin lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, lagi 30 tahun, diorang akan ingat kita ataupun kenal kita. Betul. Betul. Sebetulnya. Okey, apa platform yang paling tinggi boleh dapat view? TikTok. Tu yang paling tinggi. Tu yang dapat 500,000 Betul. Selain daripada TikTok, apa yang pernah yang tak disangka boleh pergi sejauh tu? Ini dalam konten marketing ke ataupun konten lain pun boleh? Tak kisah. YouTube lah. YouTube. Itu pun 10k je. Music. Sekejap. 100k YouTube. 100k. Susah juga sebenarnya nak dapat kan. Tapi kalau macam tu memang dia ni ada promote kat tempat lain lah ke memang dia naturally? Kadang-kadang promote ni tak jalan pun sebab kontak saya bukan ramai. Follower saya bukan ramai. Yang personal kan, maksudnya yang personal bukan ramai pun. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni bukannya rajin sangat. Diorang memang support kita tapi kadang diorang bukan rajin. Hari-hari kan. Kita memang hari-hari sebab ini kerja kita. Betul. Diorang tak mungkin boleh nak support kita selalu. Kadang-kadang yang support kita ni orang yang tak kenal kita. Betul. Even kita niaga nasi lemak tepi jalan pun. Betul-betul sebenarnya memang orang yang stranger yang lebih lah dengan kita kan. Diorang lebih macam bagus lah konten ni kan. Bukan kita nak cakap kawan kita tak bagus, tapi diorang pun ada time diorang. Betul. Okey, sejauh mana dia ni boleh bergantung pada data versus creativity? Sebenarnya kan kita akan fokus on data berbanding creativity. Kadang-kadang creativity buatkan something tu berubah-ubah. Jadi kalau data tu, contoh kita dah ada satu niche kan, kita dah ada satu topik, bukan topik lah, maksudnya cara, kita ada satu cara dalam kita punya content creation dalam satu account. Kalau data tu menunjukkan positif, then kita akan teruskan. Tapi creativity still penting juga. Betul. Dia kena balance lah. Dia kena balance. Kalau sama je kan, dia macam orang bosan. Betul. Tapi kita kena ada something yang buatkan orang, bila orang tengok je, dah tahu ni dia. Dah tahu ni dia. Dia macam turning point tu kan. Okay, apa skill yang content creator ni kena ada? First, kalau masa saya betul-betul freelance kan, tak ada staff langsung, editing skill memang penting lah. Actually, pandangan saya at least lah moderate baru buat. Tapi ada basic skills pun dah boleh start je terus. Sebab kita akan belajar dan kita akan increase kita punya skills tu by training, practice hari-hari. Kalau kita tak practice langsung, kita tak boleh jadi advance. Betul. Sebenarnya macam saya pernah cakap sebelum ni, jangan berhenti belajar. Betul. Kan? Walaupun dalam dunia content creator pun. Sebab sampai mati kita akan belajar. Betul. Dan antara benda yang penting untuk kita jadi content creator, first tadi seperti saya cakap tadi, editing skills mesti ada. Dan yang kedua, guna je apa-apa device yang kita ada. Sebab yang mencantikkan konten kita bukanlah kamera. Dia yang mencantikkan video kita, skills kita which is editing skills ataupun lighting skills. Kalau kita pakai phone Android pun, and even Android pun ada yang lawa kan. Betul. Kita pakai phone Android pun, kalau lighting kita, editing kita cantik, menarik, kita boleh attract audience untuk tengok video kita, dan tak ada masalah. Betul. Boleh go je. Okay. Apa nasihat Daniel untuk budak-budak yang kat luar sana yang nak ceburi bidang content creator ni? Bagi diorang macam, aku buat video senang je, tapi sebenarnya apa yang diorang kena buat? Apa yang diorang kena ada untuk content creator ke, marketing ke, macam tu? Belajar. Jangan berhenti belajar. Even kalau ada peluang nak sambung universiti tu, sambung je. Pergi je. Saya drop out. Dan baru start balik.
Oh, ambil part time. Ya. Diploma lah. Foundation. Foundation, okay. Nanti straight away terus pergi ke degree lah. Okay, korang. Orang yang dah ada business pun continue study. Korang yang kat luar sana takkan tak continue study, betul tak? Belajar. Sebenarnya banyak cara kalau kita nak continue study tu. Betul. Sebenarnya okey lah. Kita katakan memang tak nak bekerja dengan orang. Kita tak perlukan pun sijil tu. Tapi still kena belajar. Betul. Sekarang kita zaman dah mudah. Semua kat hujung jari. Betul. Kita nak belajar dari YouTube boleh, dari TikTok boleh. Betul. Dekat mana-mana pun boleh belajar. Betul. Mudah. Sekarang ni kalau macam orang nak belajar contohlah baking ke, semua dah ada dah. Betul. Tengok je dekat YouTube ke TikTok ke kan, betul tak? Even orang yang tak tahu masak pun boleh pandai masak. Betul. Tinggal nak dengan tak nak. Betul. Jangan cakap semua benda tak tahu jangan. Tak tahu susah. Sebab kita tak buat. Betul. Apa kepuasan terbesar sebagai marketing business owner? Dulu saya ingat bila buat bisnes ada masa sendiri. Tak ada. Jadi kepuasan saya terpaksa ubah ke benda lain. Views, result yang kita dapat. Baru rasa macam puas hati. Okay, faham. Okay. Game segmen. Game pertama. Game title, cepat jawab. Jawab dalam masa 5 saat. Okay, organic content atau paid ads? Organic content. Okay, TikTok atau Instagram? TikTok. Viral atau conversation? Viral. Okay, klien banyak atau result tinggi? Result tinggi. Okay, lebih stress, idea tak ada atau ads tak perform? Lebih stress, idea tak ada. Kita pergi ke game yang kedua, marketing versus reality. Mitos atau fakta? Jawab mitos atau fakta je. Mitos atau fakta? Marketing senang, hanya post content saja. Mitos. Lebih banyak follower, lebih banyak sale. Mitos. Okay, ads confirm akan berjaya kalau bajet besar. Ads confirm kalau bajet besar. Mitos. Confirm akan berjaya. Kita pergi ke game yang ketiga. Betul atau bohong dunia marketing owner? Jawab betul atau bohong. Saya pernah buat campaign yang capai ribuan view. Pernah ke? Betul. Betul. Saya pernah ada klien yang tak puas hati dengan result. Bohong. Tak pernah lah. Tak pernah. Okay. Semua konten yang saya buat mesti viral. Bohong. Okay, so guys, sampai situ saja podcast kita hari ni. So, jumpa korang lagi untuk next episode. Jangan lupa komen, like and share. Kalau korang ada nak tengok kejaya yang lain, boleh komen dekat bawah. So, bye! Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak kerja? wikicareer.com.my